Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di Bazar Ramadan, tapi unfortunately Daku tak boleh nak merayau kerana Daku stuck menggoreng ni. Kita tahun ni bersebelahan dengan nasi lemak Paris. Mana owner nasi lemak Paris di sana? Afi. Banyak shopping ke Aisyah? Merayi tak foto. Tajuk tak main Mana? last Itu kan ada buka juga tak datang. Diganti dengan store lain. Kita orang berada. Datuk, apa khabar Datuk? Baik. Datuk sihat? Sihat. Lambat je Datuk sampai Datuk. Ha? Diorang dia staff lah lambat sikit. Ni nak apa? Oh, tu kita bagi apa? Popia Nak popia. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di Bazar Ramadan, tapi unfortunately Daku tak boleh nak merayau kerana Daku stuck menggoreng ni. Kita tahun ni bersebelahan dengan nasi lemak Paris. Mana owner nasi lemak Paris di sana? Afi. Kita berjiran dengan Afi. Afi dia ada jual nasi dagang. Kita dah beli nasi dagang. Di sana pula ada gerai-gerai. Biasa kita orang kat sana, tapi kali ni kita di sini sebab kita ambil 2 meja. Sorry. Banyak shopping ke Aisyah? Masak tak hari ni? Okay, so far so good. Thank you. Super. Merayi tak foto. Tajuk tak main Mana? last Itu kan ada buka juga tak datang. Dia dekat dalam Dewan. Last kan?
Ada juga dia. Mak kau buat apa tu? Kita cuba. Ida dong. Dekat kamera. Kau? Aku malah mama kelas kabut dia. They can talk and like you can hear. Kan orang yang last kali. Okey, di sana adalah bazar yang ramai queue. Biasanya ramai queue bila ada sate punya stall dan Nur Malaysia. Tapi tahun ni Nur Malaysia tak ada, diganti dengan stall lain. Kita orang berada. Datuk, apa khabar Datuk? Datuk sihat? Sihat. Lambatnya Datuk sampai Datuk. Ha? Orang dia staff lah lambat sikit. Okey, tu dia start kita. Alhamdulillah saya punya apa tu? Habis dah? Yang apa tu bertabak habis laku keras Datuk. Datuk seorang je ke? Oh ya, ada Datin. Yang main ni masuk macam ni mesti. Ini you buat kan? Kena beli tu Datuk. Kena beli tu Datuk. Rumah tu. Ini style interior. Thank you Datuk. Datin, apa khabar Datin? Datin memborong hari ni ha. Datin sihat Datin? Macam mana dengan yoga? Yoga Bulan puasa buat cakap ke? Tak Puasa kita continue. Okey. Datin tak bungkus taksi lemak ke hari ni mencari tu? Tak hari ni, tak hari kita membeli. Membeli, okey. Alah, kurang dengar lah sekarang ni kita ada dengar sipi-sipi tadi. Aduh. Tak apa, next week kita ambil satu meja untuk sebelah awal lah ya. Akak punya mana? Akak ada order kan? Ada rasanya. Entah. Tapi tak apa, akak boleh walk in. Okey, selalu kita tiap-tiap tahun kita berjiran, tahun ni kita dah tak berjiran. Sunyi rasanya kami. Saya pun hari tertinggal set radio saya. Oh, itulah pasal. Pasang lagu Raya. Oh, boleh tertinggal lah. Busy lah. Tengok dia ayam dia. Oh. Dah. Kita makan pedas. Ada dodol. Si Adam suka dodol ni. Habis dah. Nasi kau. Duit dulu sekejap. Okey, gerai semuanya laku keras. Apa benda tu? Bagian tu apa? Oh, ada lemang. Mama nak makan laksa lah rasa. Tu veux casser vivre? Super fort. Ramai orang ya. Nak tarik ke? Oops. Ça coûte 1,50 €. What? Kita punya jiran ya, jiran kita. Terima kasih. Boleh tertarik. Dah ambil duit dah? Betul ke 2 euro? Dah aku tak sempat nak buat video tadi sebab menggorengnya pasal. Ni assistant aku. Wah, Dotun, very busy Dotun. Dia gigih. Terima kasih. Gigih gitu our ladies. Ada assistant juga, alhamdulillah. Sejuk. Siang nyawa kenapa? Demam. Makan ubat tak? Ya, perempuan semoga sihat selalu. Perempuan busy sekarang tadi ki panjang kan? Ki panjang perempuan kita. Itu sambal bapaknya atau apa? Sambal apa? Sambal nasi lemak. Oh ya, banyak lah.
Banyaklah pula. Terima kasih puan-puan. Ya, ayam KFC kat itu. Cik, anak sayang ya. Ayam goreng. Okey. Nadia kau makan je lagi ni kau Okay, on the other side is ini adalah puan, busy puan kita, roti john, je roti john. Maman, c'est le meilleur truc du monde. Hein? Viens là, Kitana. Oh, sorry. Hi, twin. Hello, twin. Je me suis fait Thank you, Afi. Banyak berjalan. Afi, thank you bagi akak minyak sikit. Jom. Sejuk. Attends, j'ai poussé quelqu'un, c'est fait exprès. Pergilah cepat. Tata dah habis. Tanyalah. Tak tahu Didi? Terima kasih. Jom. Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Tadi mama apa tu korang? Ida ni memang dahsyatlah businesswoman ni. Jen also, Adam also. Tapi yang first ranking is Ida lah. Tapi it's normal, you are still young. Sabar je dah budak tu. And someone said that, are they twins? Yang mana? Ida. Ida. Kaya Kaya Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.